Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Danuk kita ke Sado, Sado kita ke Patalong, dan dari Patalong kita terus ke Krabi. Setelah kita menikmati keindahan pantai dan pulau di Krabi, menjelajahi pulau-pulau yang indah, yang cantik-cantik di Krabi, sambil mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kali ini EF Travel Vlog akan membawa anda semua ke suatu daerah di Thailand yang di mana tempatnya adalah tempat yang sangat disukai oleh semua orang Malaysia. Tapi persoalannya, best ke tempat ni? Kalau nak tahu tempat ni best ke tidak, jom tonton video ni sampai habis. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan yang paling penting sekali, tekan lonceng. Selamat datang ke Hat Nyai, Thailand. Kita sekarang di Floating Market. Hello Thailand. Alhamdulillah dah sampai di Songkhla, Thailand. Okey, ini adalah Masjid Central of Songkhla. Kita berhenti sini solat Zuhur, jamak Zuhur dan Asar. Lepas tu kita terus ke perjalanan cari makan. Songkhla, the Central Mosque of Songkhla. Oh, tingkat 3 untuk solat. Tingkat 2 office dia. Ni adalah mimbar dia. Okey, dah selesai ambil gambar. Aku ni kereta lah panas lah. Okay, kita nak pergi Long Hair Market. Di sini. Okey, Alhamdulillah sampai dekat Floating Market Hat Nyai. Jam sekarang belum 2 petang lagi. Tapi tak apa, kita datang awal sebab takut tak ada parking. Sabtu mesti ramai orangnya, carilah. Sementara kita nak tunggu sampan-sampan buka kedai, kita pusing dulu jalan-jalan, tengok apa yang ada jual dekat sini. Jom. Barang hiasan ada jual dekat sini, nampak cantik dan nampak menarik. Jom. Tengok apa? Baru sampai ya. Tengok dekat sini macam murah lah, 100 baht. Macam-macam pilihan makanan ada. Halal insya-Allah. Datang Thailand jangan lupa cari yang halal. Okey geng, dekat Thailand ni sekarang dah senang dah. Dah boleh scan QR je. Kalau kau ada Maybank ke ataupun Tessengo, dah boleh scan dah. Maybank paling utama sekali. Scan QR code je. Bayar mudah. Tak perlu cash. Chilen đó. Yang angkat yang mana dulu? Awak naik. Wah, ini apa tah?
Nama dia? Apa nama dia? Ha? Miang kam. Miang kam. Miang kam. Okey. 70 baht. QR boleh? Boleh. Boleh. Ini tulis. Okey, durian motong. Thailand punya durian. Kalau nak rasa pun Thailand, boleh datang ke Nyai sekarang. Tengah musim ni. Iban nak strawberry. Okey, Assalamualaikum. Sampai kita dekat floating market Hat Nyai. Selepas fasa banjir dulu, dah kembali pulih floating market ni. Dah boleh datang ramai lah ke floating market Hat Nyai. Sekarang jam 20 lebih. Datang awal, ada tempat duduk. Kalau terlambat, bersila ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe AF Travel Vlog. Imbah, air apa tu? Air kelapa. Air kelapa, okey. Okey. Roti market ni macam-macam makanan Thailand kau boleh dapat sini. Macam-macam lah. Kalau datang sini macam-macam benda kau boleh makan. Murah, sedap. Berapa harga ya? 30 baht. Kalau convert di Malaysia lebih kurang RM3.40. Terima kasih. Okey, Ibu makan apa tu? Makan sausage dengan ni. Sausage semua. Okey, kita beli kerabu Maggi. Datang Hat Nyai Thailand, tak try kerabu Maggi memang korang tak cukup syarat lah. Harga tu apa? Tu harga dia. Oh, beli apa? Beli apa? Air kelapa. Okey, kat Thailand ni benda yang wajib lah. Wajib korang beli. Kalau tak beli, kira berdosa lah. Ni lah dia, pulut mangga. Wajib beli. Kalau tak beli kat Thailand ni, kita rasa memang rasa macam tak cukup sifat dah. Kalau mereka bagi Thailand ni, wajib rasa pulut mangga Thailand. Dia ni. Itulah awak nak tengok benda benda yang nasi. Oh, tu baru. Santan dia. Berapa tu? Berapa baht? 10 baht. Okey. Tangan mana bagi? Tangan mana bagi? Tangan mana bagi? Harga ringgit. Tangan mana bagi? Straw. ลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีหมากับแมวมาเจอกันสู้กันทุกทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจานกกินโครงโผล่ลงมากอบโรงนกเกี้ยว Kita sekarang di Floating market. Okay, kat floating market ni jangan lupa tengok live band ni live band. Jom tengok live band.
Okey, Assalamualaikum. Hari kedua di Hanyai bersama dengan Jeku saya hari ini. Di Hanyai ni kita sarapan pagi ni. Sarapan dimsum. Jangan lupa like, komen, share, subscribe dan tekan loceng. Kembali bersama Jeku. Okey geng, kita nak bagi sarapan sarapan dimsum kot. Kedai dia viral juga. Tapi tak tahulah, kita orang lelaki kita ikut je lah perempuan ni. Dah nak sampai dah. Sekejap apa kedai dia? Tu dia, Bang Han Restaurant. Oh, aku dah jumpa, dah nampak dah ayam goreng ni. Dah nampak dah ayam goreng dia. Janai. Orang Malaysia semua. Rasa dekat Malaysia. Okey, benda yang pertama bini aku ambil adalah dimsum. Banyak dimsum dia. Ada dimsum. Dimsum banyak. Banyak. Dia ambil semua macam dia makan je. Ini je. Okey, ni stesen pulut ayam. Tak tengok ayam mana? Yang special sini pulut dia. Pulut dia memang sedap lah. Tak sama kat Malaysia pulut dia. Orang boleh, kalau di sini boleh beli pulut dia balik rumah. Beras pulut dia. Satu pulut ayam. Ni stesen roti bang. Tengok roti dia macam-macam roti. Itu roti apa tu? Kak, tu roti apa tu? Roti pisang. Roti pisang. 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 Ada lagi. Oh, nasi kerabu. Thailand ni. Ni orang Thailand. Thailand apa ya? Ayam makan roti tanai, raya Malaysia. Macam mana dari India ya, bukan Malaysia nya, dari India. Nasi kerabu dia. Kita try dimsum. Kat lain ada makan dimsum. Thailand ni kau kena memang diabetes kau memang naik lah kat sini. Teh dia memang kau-kau, teh dia memang sedap. Sama Malaysia nanti naiklah gula kau ni. Gula naik, darah naik, berat naik. Okay, antara kena wajib kau kena rasa dekat Thailand ni adalah roti pisang cheese pula. Roti pisang adalah dia. Nampak cheese dalam dia. Okey, sesat sarapan hari ni hanya hari kedua di Bang Han Restaurant. Okey, alhamdulillah selesai kita sarapan pagi ni di Anyai. Dan kita akan terus perjalanan kita. Mana yang? Kita ke Samila Beach. Adalah insan yang tak punya, cuma rasa cinta membara. Lalu tercipta rinduku padanya, kerana cinta
Kita sampai dekat Gajah Station. Jang Kuak Camp. Hatnyai. Jom. So elephant riding seorang 500 right? 350? Alright, okay. Okay, kita elephant riding. Elephant riding. Lalu atas air. Dulu masa aku pergi tak ramai orang lah. Kali ni ya Allah punya dah ramai. Dan dia punya package dah macam-macam. Masa aku pergi dulu, masa rasa aku dan 8-9 tahun lepas, aku pergi sini gajah riding saja. Sekarang macam-macam package ada. Package A, package B, package C, package macam package ada lah. Dah maju lah. Dan ada juga yang ada tambahan bagi makan makanan. Ada bagi makan makanan, ada zebra, ada hippo, ada alpaka, semua ada. Naik. Baik, naik. Okey, ni stesen nak naik gajah. Kita akan duduk sini dulu, kita akan naik gajah dekat sini. Siapa nak pergi mana? Nak pergi naik gajah. Naik gajah. Okey. Standby naik gajah semua. Okey, ayah mak dah naik. Mak ayah, lambai. Mak ayah, lambai. Okey, sekarang kita dekat atas gajah. Sedang ride gajah. Biasa ride motor. Kita hari ni ride gajah pula. Jom, jalan Thailand. Okey, trek dia kali ni panjang dan cantik. Dulu trek dia tak cantik. Lebih kurang 9 tahun lepas tak cantik lah trek dia. Tapi kali ni trek dia cantik lah. Dah tersusun trek dia. Dulu hutan dia dah hutan, sekarang dah ada trek dia. Nampak tu trek dia. Tu trek dia sana. Pusing sana. Tu gajah banyak tu. Berapa ekor tak tahu gajah kat sini. Banyak. Okey tuan-tuan, sekarang kita di atas gajah di Hatnyai. Jangan lupa follow kami, channel AF Travel Vlog. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan Loceng. Kling. Yeay, Hatnyai. Hello, Thailand. Tengok gajah mandi. Gajah mandi. Sambil mandi. Okey, like channel F Travel Vlog. Muka dia ni. Matuki Madeo. Boleh ya? Thank you. Okey, apa perasaan ayah? Apa perasaan ayah? Oh, dalam keburu. Berpeluh. Sini tempat bagi makan gajah. Bagi makan gajah, boleh pegang gajah, bagi pegang belai gajah. Nak pegang gajah boleh. Contoh dia pegang gajah macam ini. 104 pegang gajah. Okey, ni tempat bagi makan binatang, seperti macam alpaka, zebra, apa lagi. Semua dalam ni. Alpaka dah biasalah kita jumpa. Zebra, bagi makan zebra, bagi makan alpaka. Ni tempat dia. Okey, ni tempat permainan. Tempat permainan, tembak-tembak, paling botol dengan pada tin. Ni tempat permainan. Ni kafe dia.
Ni. Oh, pistol lah. Pistol dengan senapang. Oh, the real pistol lah. Tapi peluru apa pakai lah. Ni dapat tembak. Ni dapat baling tin. Nak sasar santai boleh pergi sini urut-urut boleh. Tapi kalau pergi Thailand sangat urut kursi tak payahlah. Baik urut dekat kedai. Ni surau. Ada surau kat sini. Ada surau. Di sini ada surau. Okey, ada surau. Ini apa pula? Ni burung hornbill. Burung hornbill. Burung hornbill. Ini 100 baht untuk satu bakul bagi gajah makan. 100 baht satu bakul untuk bagi gajah makan. Tempat bagi gajah makan sini. Sekejap lagi gajah datang sini bagi makan pisang. Kat sini bagi makan gajah. Beli sana sebakul 100 baht pisang bagi makan kat sini. Bagi tu susah orang ramai. Gajah jemput. Awak. Awak. Dah sampai di Changpuak Camp Hat Nyai. Okey. Destination yang seterusnya adalah di ni dia. Bee Garden. Kita nak tengok lebah ataupun kita nak beli madu lebah kat sini. Biasanya madu lebah Thailand ni dia pure lah. Aku pernah beli dekat pernah pergi kat Phuket. Beli madu dia memang pure lah. Memang tak ada campuran. Suara tak ada suara. Kena beli madu, makan madu. Suara tak ada. Okey, Bee Garden Hat Nyai. Sampai kita. Free ticket. Free ticket. Thank you. Sawadikap. Welcome to Bee Garden Hat Nyai. Ini lepas tu dulu. Yang madu kat atas. Oh, madu kat atas. Tapi rasanya saya jual madu, kalau bukan jual madu, saya jual alio dia. Oh, okey. Yang kecil ni saya jual sini ya. Ini gini Italian ya. Italian. Kita ambil ratu Italian lagi, kita kahwin dengan lebah Thailand. Oh, lebah Itali kahwin dengan lebah Thailand. Lebah pun boleh kahwin tau. Boleh kahwin. Kacukan. Itali Oh, dan tak Thailand. boleh buka lah. Boleh Dia tak? gigit. Oh, dia gigit okey, lebah dia. Okey, yang dekat dia gigit. Okey. Tapi kalau farm tu dari Chiang Mai ya. Farm tu bukan sini, farm tu Chiang Mai udara sana. Okey, dekat Chiang Mai. Chiang Mai ya. Lebah. Kalau lebah banyak kan tina ya, jantan sikit ya. Tina lebih kurang 80%, jantan 20%. Tapi jantan cepat mati, 30 hari mati. Okey. Tapi lebah tina 60 hari ya. Kalau ratu sampai 6 tahun, 3 tahun sampai 6 tahun. Oh, ratu sampai 6 tahun dia punya Dia makan roti jelly. Oh, dia makan roti jelly. Hebat Ini gambar ya, kami dia larang. Oh, tak boleh. Okey. Dalam tak boleh gambar. Jadi rahsia. Rahsia. Okey, ni honeycomb. Dia pilih. Okey. Harga dia RM40. Nampak? Kalau ambil madu, ambil yang putih tu. Dia dah matang. Jangan ambil yang tak ada putih. Dia matang. Ni produk-produk kecantikan macam body lotion. Ni shower gel. Ni scrub. Apa? Krim muka ke?
Mungkin kot. Ni set. Okey, madu organik pun ada madu organik. Okey, ni cuka madu. Cuka madu ni bagus untuk ni. Kulit. Detox lah korang. Mungkin nak tegangkan kulit korang. Makan cuka madu ni. Sial budak ni. Tadi aku pilih-pilih tak ada apa-apa. Kita beli aiskrim untuk dia. Aiskrim honey aiskrim. That one is the original honey. Yeah. Yang penting halal. Sedap. Kita sampai di ayam masak gajus, ikan som, Ikan apa kan? siakap, ikan rasa, kangkung, Kerabu pucuk paku. kerabu pucuk paku. Tapi kalau ni satu warna. Kalau ketiga semua satu warna. Macam sebenarnya ada kat sini. Beli bagi kawan-kawan ke, bagi saudara, boleh beli kat sini. Asan night market. Dekat atas tu buat makan. Macam-macam makan kat atas. Baju hanyai ke, baju motor ke ada kat sini. Baju budak-budak semua ada kat sini. Mainan budak pun ada kat sini. Okey, dah dapat? Dah? Okey. Suka. Okey, hari ni hari terakhir kita dekat Thailand. Dah lebih kurang 5 hari kat sini. Kita dah pergi Danok, Sadao, Patalong, Krabi, apa lagi? Anyai, Songkla. Besok kita akan balik. Johor. Tak tahu nak keluar ke mana. Sama ada ke hitam ataupun pada besar. Jangan lupa like, komen, subscribe dan Tekan loceng. okey, ni tingkat atas. Naik Bazar Market Hanyai. Dekat atas ni boleh makan-makan lah, minum-minum. Biasalah sini air laici paling ini menanti laici, air nongan. Goreng, nasi goreng boleh sini. Sop keting, sop eko semua dekat sini. Patai. រាប់អានរាប់ចេញមកពីចិត្តកុំរាប់ហើយគិតតែលើកដាច់អ្នកខ្លះរាប់តែពេលស្រវឹងពេលស្វាងស្ងាត់ឈឹងព្រោះមិនបានលើកដាច់ល្ងាចឡើងដឹងតែទេហើយគ្នាអាំងមន់អាំងទាទិញស្រារួចស្រេចពេលផឹកតាំងអង្គុយវែកញាក់អ្នកណាលើកមិនដាច់បាច់រាប់អានទេណា Okey, Assalamualaikum. Hari ni hari terakhir kita kat Thailand, dekat Hanyai. Dan tempat terakhir yang kita akan pergi hari ni adalah Cafe Amazon. Okey, ni tempat terakhir untuk kita pergi di Thailand. Khasnya di Hanyai ni. Jom. Sini kalau kau nak try, kau try dia punya coklat lah. Air coklat dia memang sedap. Air coklat dia kopi. Kalau
Coffee lover boleh minum sini. Memang sedap. Ni macam baru je. Arabica. Buat mochi. Ada mochi. Ada apa? Ada mochi. Mochi. Siapa pergi Thailand ke kan, banyak kena pergi sini lah, Amazon ni. Rasa kopi dia, rasa air apa, air coklat dia, sedap. Tempat pun selesa. Dia lebih kurang macam Starbucks lah. Starbucks dekat Malaysia kat mana, Starbucks, dia lebih kurang. Tapi kalau pergi Thailand ni kena try. Okey, ni yang kita order untuk hari ni. Semua sekali 3-4-5 baht sahaja. Kalau kat Malaysia lebih kurang dalam RM40 lah. Banyak tu, 6 item tu. Kalau dekat Malaysia tak dapat ni, tolong. What's your name? Pat. Okay, thank you. Okay, ini hasil tangkapan kita hari ini di Amazon Cafe. Okay, hasil tangkapan kita pagi ni. Jom kita teruskan perjalanan ke Padang Besar. Okay, selesai sudah kembali kami di bumi Thailand. Krabi, Patalong, Danok, Hat Yai, mana lagi? Songkla. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, like, komen, subscribe dan tekan loceng AF Travel Vlog. Bye-bye. Okey, sekarang kami di Cafe Amazon. Bye.